CVT punya gearbox kan senang rosak. Dalam berbagai jenis punya gearbox kan, ada DSG lah, CVT lah, atau DCT lah dan sebagainya. Paling common adalah CVT, betul tak? So, I pun tahu lah banyak orang suka CVT punya gearbox kerana mengapa? Pertama, dia memang tukar gear memang masa kan, tak ada rasa kan macam dia ada tukar gear. Kedua, dia memang lebih jimat minyak. Okay? Ketiga, dia memang lebih smooth dengan dia merespon paling best. Tapi saya cakap dengan korang, dia punya kelemahan adalah apa? So saya dekat sini nak bagi korang tahu mesti nak jagakan kerana CVT punya gearbox kan senang rosak kerana dia pakai tali. So owner yang pakai CVT gearbox punya orang kan, sila korang jangan okay, sentiasa pijak habis kerana itu tali kalau dia punya tension kan sentiasa tarik kurang, okay, dia akan senang patah. Kebanyakan saya repair CVT gearbox adalah masalah patah. Faham tak? Untuk owner pakai CVT so korang mesti nak jagakan. Pertama, korang jangan main pickup sentiasa pijak jangan. Kedua, korang sentiasa nak jaga tukarkan itu gearbox punya minyak dan gearbox punya filter. Faham tak? Kalau korang ada jaga dia memang boleh tahan. Kalau tak ada jaga, cepat rosak. So kalau korang ada apa masalah lagi tentang gearbox, sila komen. Jangan lupa follow saya, like dengan share.